Kita dah lama ni guys, ni bulan puasa. Saya tak bawa air, saya tak bawa makanan. Sebab kalau sebelum ni, kalau masuk lewat petang saya bawa air, bawa makanan. Kerana kalau tak sempat balik hujan ataupun terlewat ke, kita berbuka tepi sungai. Tapi hari ni saya tak bawa air, saya tak bawa makanan, tak bawa apa pun. Jadi nak tak nak 6.30, 6.45 kita kena gerak balik lah. Jom kita test gewang ini guys. Tapi target kita kelah. Kelah merah. Ya Allah. Lucut guys. Mata halus nombor 14. Ada lagi. Ya, kita kena hati-hatilah ni guys. Tak tahu kelah ke sebarau. Ya Allah, hebat. Kuat lagi. Sini. Guys, ini rekod peribadi saya guys. Kelah merah terbesar guys. Saya rasa ikan ni tak ada beza dengan kelah buih dulu. Cuma kepala kelah buih tu macam tengah batu kan. Okay guys, ni kelah merah itu guys. Saya rasa 2 kilo ada. Guys, Assalamualaikum terus guys, saya Rizal Syahrizal Razali SC Fishing Trip. Okay guys, saya hantar gewang tadi. Jadi mula saya ingat saya nak main kapur om. Hujan guys kat luar. Jadi saya singgah sini sekejap. Saya nak test gewang. Lepas tu je lah. Ada samaran kan. Nasib lah. Ya, kita tengok guys. Guys, jangan pun like, komen, subscribe saya channel. Sekejap double bleed line, double bleed. Lepas tu ada lagi lah. Saya tak sempat nak apa lah guys, sebab air dah gelap sangat lah ni. Kat luar dah hujan dah. Single bleed dia. Ada lagi guys. Guys, kalau ada strike yang saya ada kat kamu. Atau hal-hal semua. Sekejap, saya nak test double bleed ni dulu. Okay, jom kita tengok. Saya sharingkan dekat kamu. Jangan lupa like, komen, subscribe saya channel. Kita dah lama ni guys, ni bulan puasa. Saya tak bawa air, saya tak bawa makanan. Sebab kalau sebelum ni, kalau masuk lewat petang saya bawa air, bawa makanan. Kerana kalau tak sempat balik hujan ataupun terlewat ke, kita berbuka tepi sungai. Tapi hari ni saya tak bawa air, saya tak bawa makanan, tak bawa apa pun. Jadi nak tak nak 6.30, 6.45 kita kena gerak balik lah. Jom kita test gewang ini guys. Tapi target kita kelah. Kelah merah. Okay, jom. Guys, ni gewang double bleed untuk top water punya guys. Saya tak tahu menjadi ke tak. Okay, cuba.
kurang menjadi lah. Anak kelah banyak guys, banyak nak. Dia main tu kena. Oh, dah renyah-renyah ya. Guys, dah renyah-renyah guys. Guys, saya dah test gewang kita, inline schooner. Ada yang okey, ada yang tak okey lah. Sekarang ni sebelum balik saya nak test casting jap. Ni nak gerak kan. Head jack Islam. Gelap air, mengerikan. Wish. Sangkut pula.
Ya Allah. Ya Allah. Lucut guys. Mata halus nombor 14. Ada lagi. Ya, kita kena hati-hatilah ni guys. Tak tahu kelah ke sebarau. Makan pula dia. Makan pula guys. Kejut saya. Macam gaya macam kelah. Main je lah, tak boleh buat apa dah. Kelah guys, kelah merah guys. Oh, mau ke bawah lah. Relax, control game. Kalau rezeki tak ke mana? Betul tak? Kalau rezeki tak ke mana? Oh, ilah jauh guys. Ya Allah ya Tuhanku. Sinilah. Sinilah ya Allah ya Tuhanku. Mata halusnya ya Allah. Nombor 14. Ya Allah. Kelah merah. Sini. Kelah merah. Sini. Ya Allah, ya Tuhan. Kuat lagi. Ya Allah, ya Tuhan. Kuat lagi. Sini. Oh, ini kelah merah besar ni. Tapi guys, mata nombor 14. Ya Allah ya Tuhanku. 2 kilo lebih ni. Ya Allah ya Tuhanku guys. Kalau dah rezeki guys, kelah merah guys. Dah nak balik dah. Saya test dulu. Hei. Kelah merah guys. Bapak besar. Hei, perut dia sakit lah. Alamak. Kita main terlampau lama. Betul tak? Saya tak boleh buat apa. Woi, besar guys. Ni rekod terbesar saya guys.
Rekod kelas merah terbesar saya ni. Oh ya Allah, ya Tuhanku. Kelas merah ori kena abu ya. Yes. Yes. Oh. Satu mata dah hilang. Ya, rekam tak? Guys, kelas merah kena abu. Jadi hijau-hijau besar guys. Mana kita nak bawa balik ni guys? Hari nak hujan nak tu guys. Kelas merah kena abu. 2 kilo ada ni. Saya rasa 2 kilo. 2 kilo tak ada. Nice baby dia. Kelah. Dah. Mata satu dah hilang. Mata nombor 14. Sekejap saya amankan dia sekejap. Ada gerutu lah guys. Kelah ada gerutu rupanya. Saya tak tipu kamu. Uish. Agaknya tengah biru tu kelah. Ada gerutu. Tapi ni kelah merah. Clear kelah merah. Kelah merah guys. Besar guys. Ya Allah. Ada sperma jantan juga. Ya guys, saya amankan dia sekejap Guys, tali kita halus guys. 9 LB. Tali Zukibu. Mata halus. Gunting Zukibu. Ya nak ambil hidup ke mati macam mana? Ni kalau jual sih lebih duit ni. Saya tak bohong. Ya, saya tengok telan tak? Tak telan guys. Boleh ambil hidup. Ya. Mata tak hilang. Mata ada satu dalam. Ya guys, saya lepas. Ngalap pelayar. Bapak kelah. Shadow red fat jet kita habis makan. Ni kelah besar ni. Ni bukan kelah kecil ni guys. Makan dalam jugalah guys. Mata nombor 14. Kan saya tunjuk kat kamu mata Dia ambil atas hari kan? Guys, saya tak rasa dia hidup sebab dia makan telan. Tapi saya cuba lepaskan baik-baik. Tapi saya cakap terang kita orang Jelebu ni guys, jarang jual kelah. Kalau jual tu kita orang dapat banyak. Kalau seekor 2 jarang guys ikan ni. Mahal. Lebih baik kita makan dengan keluarga, kawan-kawan, bagi saudara mara. Itulah kan. Jarang sangat orang jual. Yang kamu tengok jual tu kemungkinan dapat lebih. Sekejap dapat lebih ataupun yalah. Kelah merah kena boy. Bapak. Kelah merah kena boy. Jap, saya cuba rendam ni sikit. Cuba lah. Okey. Tanggut ni tak muat ni. Lepas pula. Ya, saya cari tempat bagi dia bernafas.
Kuat lagi guys. Tak boleh main-main. Kuat lagi. Kelah merah kenambul. Ya nak tempat kita dulu guys. Tempat kita kena rak dulu. Tak wah, ke atas ni. Oh ni. Situ guys. Wih, dia kuat lagi guys. Dia kuat lagi. Yes, saya ubur dalam bekal lah. Ya. Bulgaria. Yap. Kuat lagi. Kelah merah. Bapak kelah merah. Hari nak hujan tu. Ini semua kesat rupanya kan, kalau kelah yang besar. Tu dia ada median lah. Ini median. Median pendek. Kelah kenabui median dia pendek. Yang ori. Ni median dia ni. Kalau kamu songkit ni, ada median. Bawa ni kelah pun ada ni. Bukan guys. Bukan gerutu. Saya tak ditarik. Bukan gerutu. Pipi dia yang kesat. Lubang hidung tak ada gerutu. Betul. Kelah tak ada gerutu. Kelah merah. Bapak kelah merah. Merah betul guys. Bapak guys. Bapak segala bapak. Bapak tapi menelan lah guys. Siapa yang nak beli tu, saya minta maaf, bukan tak nak ambil hidup, bukan tak nak jual, dia menelan. Saya biar sekejap. Nak rehat sekejap. Guys, ini rekod peribadi saya guys. Kelah merah terbesar guys. Saya rasa ikan ni tak ada beza dengan kelah buih dulu. Cuma kepala kelah buih tu macam tengah batu kan. Okay guys, ni kelah merah itu guys. Saya rasa 2 kilo ada. Bapak guys, kelah merah. Yap. Okey. Guys. Bapak kelah merah guys. Jantan, ada sperma dia. Guys, rekod terbesar saya guys 2026 ni. Kelah merah kenabui original. Medium pendek, warna dia merah macam merah dahil. Ni kalau kamu tengok, kepala dia tajam. Yes. Saya belum opening vlog lagi. Saya update guys. Ikan ni saya ambil mati. Dia menelan macam kita tengok tadi kan. Saya minta maaf pada yang nak beli itu. Saya bukan tak nak jual kelah merah kenabui. Kelah jelebu kan. Yang ni kalau dia tak menelan, saya ambil hidup. Tapi ni dia menelan. Saya cakap saya. Kalau bawa balik hidup pun nasib guys, 50 sampai rumah kadang sekejap mati. Ni guys kalau jual 1000 lebih duit ni guys. Dia ikut inci kan, 800 ringgit dalam tangan lah. Mana kalau deal punya deal 1000 lebih duit. Tapi saya jarang lah jual ikan hidup untuk pelihara, jarang. Kalau saya bagi, orang bagi duit, tu lain. Tapi kebanyakan untuk makan ataupun untuk pelihara sendiri kan. Sebenarnya ikan yang mahal guys kan. Tak tahulah, pendapat saya tak berbalik lah. Kita jual dengan harga macam tu, cari dia susah, cukup susah. Kebanyakan orang semua nak murah. Saya cakap kamu tu tegang kan. Serba salah. Kita tak jual salah. Jual serba salah. Jadi lebih baik bagi family makan tu bagi kawan makan guys. Saya tu guys kan. Tapi tengok channel lah guys kan. Kalau orang cakap bagus perbincangan dia, saya boleh bagi kan. Saya boleh bagi itu pandai-pandai lah kan. Kita kira belakang. Tapi saya rasanya saya tak pernah jual kos kelah merah kenabui. Tengas adalah kan. Kelah merah yang originalnya rasanya tak ada kot. Yang kacuk punya ada. Yang ori tak ada lah guys. Okay, nanti pusat dia balik. Tada. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrizal Razali SC Fishing Trick ke guys. Tu guys, nak jadi yang cerita. Dia sebenarnya kan, saya sampai kan, saya situ, saya test gewang lah. Ilan spinner saya, ada 2-3. Ada yang okey, ada yang tak okey.
Saya casting situ baling mana-mana kan. Betul ada satu tak sangkut sini. Gewang kita sangkut sini, saya pergi ambil. Saya turun lah. Saya naik balik atas. Dia fikir aku nak balik ke nak casting. Okey, casting lah. Tukar shadow rod pack jack. Baling berapa kali ya? 2 kali, 3 kali. Tu yang makan guys ni. Tu. Tapi dia telan. Saya rasa dekat 2 kilo guys. Bayar yang kita dapat 1 kilo 7 kan. Ataupun tak lebih 2 kilo lah. Hampir-hampir 2 kilo lah. Kita dapat yang tengah 1 kilo 7 itu. Bubai ni ya. Guys. Okay lah guys. Saya ini tak ada niat guys sebenarnya nak mencari kelah. Tak ada niat nak mencari kelah pula. Tak ada niat nak turun casting. Cuma nak pergi hantar gewang. 2 gewang jadi. Lepas tu saya mula ingat nak main kat Sungai Poom. Itu hujan. Hujan mana pun nak pergi dia kan. Saya fikir masuk sini lah test gewang. Lagipun waktu kita casting sebarau itu trip akhir, ada makan, ada kelah makan. Ada dalam video tu cakap kelah makan, tapi tak lekat. Jadi dia memang ada lah. Mungkin dia ni yang makan. Jadi yang ni casting dia makan. Tapi macam tahi dia makan situ kan. Itulah guys, dah rezeki yang cakap kan. Cuma kita nak naik tu lama guys. Tali halus, tali 9 LV. Lepas tu pula kita punya apa namanya, leader tak salah. Mata nombor 14. Mata daripada ni heavy duty. Mata heavy duty dia tak ada berapa kali strong. Saya rasa mata ni 3 kali strong. Saya salah. Orang tu tak ada tulis berapa kali strong kan. Dia tulis heavy duty, tapi saya ambil, saya bandingkan, kemungkinan dia 3 kali strong. Bagus mata ni, kuat macam kamu tengok kan. Jadi itulah guys, alhamdulillah. Hari ni rekod terbesar saya guys, kelas megah. Jadi saya ingat saya nak kejap lagi saya nak kemas barang, saya nak gerak balik guys. Ni bulan puasa. Ni pukul 5.41. Jadi saya punya target dalam pukul 6.30 saya nak balik. Jadi mana pula guys. Yalah 5.41 guys. Dekat pukul 6 lah. Jadi saya kena gerak lah guys. Ni gelap. Terus sekarang ni bulan puasa. Jadi saya ingat saya nak buka puasa kat rumah. Saya tak ada buat air, tak ada makanan spare untuk kalau apa kita tak dapat balik, kita nak buka sini, tak ada guys. Kerana kita walau macam mana kita kena gerak balik. Okay guys, jumpa lagi guys kat vlog datang. Jumpa like, komen, subscribe guys. Tu guys, saya dapat kongsi. Sekejap, cepat, sekejap, pantas. Saya pun tak tahu apa nak cakap guys. Kalau dah rezeki. Hari tu lama kita casting. Ada yang putus lah macam-macam, tak dapat. Yang putus tu lagi besar pada ni saya rasa. Tapi jenis macam ni lah. Okay lah guys, jumpa lagi guys kat vlog datang. Jumpa like, komen, subscribe guys. Okay guys, kalau vlog ni keluar dah hampir-hampir nak raya ni. Guys, selamat raya Aidilfitri. Maaf zahir batin guys. Kat kamu kan, kita kosong-kosong. Okay guys, jumpa lagi guys kat vlog datang. Bye guys, Assalamualaikum. Guys, hidup ini memang keren. Ini guys, mak saya suruh cari rumah orang dia nak bersedekah kan, baju kan. Macam tahun lepas lah, sepenuh bulan puasa kan. Uli je lebu ke, kenapa je kan. Okey dah mak, kemungkinan kita sedekah kenapa. Sebab saya selalu parking muka rumah orang tu. Betul kadang orang tu susah nak buka masuk kita masuk kan, pintu pagar dia susah. Kita datang dia nak buka, kita balik dia nak tutup. Jadi saya pilih lah rumah orang tu. Ada sebuah rumah lagi. Selebihnya saya ingat saya nak bagi kat ada kampung lagi satu. Tu satu yang tahu umpan Pekancenan. Jadi itulah tes gewang kumpau. Biasalah. Okey, nak balik. Hari ni dapat 15 minit ni. Wih guys, kelah merah besar. Hui, ini guys, siapa punya ni guys? Hui, bapak kelah merah hui. Hui besar, 2 kilo ada ni. Ni 2 kilo. Ini memang keren. Kelah merah siapa ni? Guys, siapa ni guys? Ambil. Jangan letak sini. Nanti saya ambil. Ni kelah merah ni. 1,000 lebih ni duit ni. Siapa ni? Kelah merah. Siapa tuan kau? Siapa? Rizal? Bukan. Guys, kelah merah siapa ni guys?
Guys, selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Saya 2 kilo ada. Bapak guys, kelas merah. Yap. Okey. Guys. Bapak kelas merah guys. Jantan ada sperma dia. Oh guys, rekod terbesar saya guys 2026 ni. Kelas merah kenabui original. Medium pendek, warna dia merah macam merah daging. Ni kalau kamu tengok. Kepala dia tajam. Okay, guys.